Hai semua, selamat datang kembali. Okey, pernah tak anda berdiri dan terfikir, apa sebenarnya yang ada betul-betul di bawah tapak kaki kita ni? Kan? Atau kenapa tiba-tiba ada gunung berapi yang meletus? Hari ni dalam bab 5, kita akan jawab semua soalan tu. Kita akan bongkar satu persatu rahsia planet kita, dari lapisan udara sampailah ke pusat bumi yang paling dalam. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, fakta pertama yang mungkin akan buat anda terkejut sikit. Walaupun kita panggil planet ni bumi, sebenarnya ia lebih sesuai dipanggil planet air. Cuba bayangkan, 71%, 71% daripada permukaan planet kita ni dilitupi air. Daratan yang kita tinggal, yang kita pijak ni semua, cuma 29% je. Pelik kan? Jadi, kita dah tahu apa yang ada dekat permukaan. Tapi, soalan yang lebih menarik ialah, apa yang ada di bawah semua air dan daratan tu? Adakah ia padat macam batu sampai ke tengah? Atau ada benda lain? Inilah misteri yang akan kita selesaikan sama-sama lepas ni. Baiklah, mari kita mula dengan yang asas dulu. Boleh kita katakan ada 4 tiang utama yang menyokong semua kehidupan di bumi. 4 sistem ni iaitu atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera, semuanya saling berkait, saling berinteraksi. Kalau satu tak ada, planet kita tak akan jadi macam yang kita kenal sekarang. Yang pertama, atmosfera. Cuba bayangkan ia macam satu selimut gas gergasi yang balut planet kita. Lapisan udara inilah yang bagi kita oksigen untuk bernafas. Dan yang paling penting, ia tapis sinaran matahari yang bahaya. Tanpa atmosfera, kita memang tak boleh hidup kat sini. Lepas tu, kita ada hidrosfera. Senang je, ini pasal semua air yang ada di bumi. Tak kisahlah sama ada lautan yang besar tu, sungai kat belakang rumah, tasik air bawah tanah, malah ais dekat kutub utara dan selatan, semuanya sebahagian daripada hidrosfera. Sekarang kita beralih kepada litosfera. Litosfera ni pula ialah bahagian daratan yang keras yang kita pijak. Ia lapisan batuan dan mineral yang membentuk semua benua dan juga dasar lautan. Kiranya, inilah pentas utama untuk semua hidupan darat. Dan akhir sekali, cuba bayangkan satu zon di mana ketiga-tiga sistem tadi, udara, air dan darat, bertemu dan berinteraksi. Dekat situlah wujudnya biosfera. Inilah zon kehidupan. Dari kita manusia sampailah ke haiwan dan tumbuh-tumbuhan, semuanya hidup dalam biosfera ni. Okey, kita dah faham sistem dekat permukaan. Sekarang, jom kita gali lebih dalam lagi. Kita akan mulakan perjalanan kita ke pusat bumi untuk tengok apa sebenarnya lapisan-lapisan yang ada kat dalam planet kita ni. Cara paling senang nak ingat struktur bumi ni, bayangkan ia macam sebiji buah peach. Kulit luar yang nipis tu, itulah kerak bumi. Isi buah yang tebal tu pula ialah mantel. Dan biji yang keras kat tengah-tengah tu ialah teras bumi. 3 lapisan utama, tapi masing-masing sangat berbeza. Jom kita tengok kulit peach kita, iaitu kerak bumi. Sebenarnya ia ada 2 jenis. Yang pertama sial, lapisan yang membentuk benua kita. Nak senang ingat, C untuk silika dan L untuk aluminium. Di bawah sial dan di dasar lautan pula ada lapisan yang lebih tumpat, namanya sima. Sama juga, C untuk silika dan Ma untuk magnesium. Mudah je kan? Sekarang kita ke bahagian isi peach pula, iaitu mantle. Lapisan ni sangatlah tebal, malah ia merangkumi hampir 2/3 jisim bumi. Dan ada satu fakta penting yang anda kena ingat pasal mantle ni. Bahagian luarnya bukan pepejal, tapi separa cecair. Bayangkan macam madu yang sangat pekat. Keadaan melekit inilah yang menjadi punca kepada semua pergerakan kerak bumi. Dan destinasi terakhir kita dalam perjalanan ni, teras bumi. Inilah bahagian paling dalam, paling pusat. Keadaan kat sini sangat-sangat ekstrim. Tekanan dia amatlah kuat dan suhu dia lebih panas daripada permukaan matahari. Ia macam enjin haba gergasi untuk planet kita. Okey, ingat tak mantel luar yang separa cecair macam madu pekat tadi? Kerak bumi kita yang keras ni sebenarnya pecah kepada beberapa kepingan besar yang kita panggil plat tektonik. Dan plat-plat ni seolah-olah terapung dan bergerak perlahan-lahan di atas mantel tu. Jadi, apa jadi bila plat-plat ni berlanggar atau bergesir? Jawabnya, sesuatu yang sangat dramatik berlaku. Cuba bayangkan, anda ambil 2 helai permaidani dan anda tolak kedua-duanya ke arah satu sama lain. Apa jadi kat tengah-tengah? Mesti ia akan terangkat dan berlipat-lipat kan? Macam itulah proses terbentuknya gunung lipat. Bila 2 plat benua berlanggar, tanah di antara keduanya akan dimampatkan, diangkat dan dilipatkan ke atas, membentuk banjaran gunung gergasi macam banjaran Himalaya.
Tapi kadang-kadang daya itu bukan menolak, sebaliknya ia menarik atau meregangkan kerak bumi sampai retak atau patah. Bayangkan anda patahkan biskut. Mesti ada satu bahagian yang ternaik sikit kan? Macam tu jugalah gunung bongkah terbentuk. Blok-blok tanah akan ternaik atau menurun di sepanjang garisan rekahan atau patahan tersebut. Pergerakan plat ni juga boleh hasilkan rekahan yang dalam pada kerak bumi. Rekahan ni jadi macam laluan untuk magma yang sangat panas dari mantel untuk naik ke permukaan. Bila magma ni meletus keluar, kita panggil ia lava. Lama-kelamaan, lava yang menyejuk dan mengeras ni akan membina sebuah gunung berapi. Apabila plat-plat tektonik ni bergerak, kadang-kadang ia tersangkut antara satu sama lain. Tekanan akan terus meningkat dan bila ia dah tak dapat tahan lagi, ia akan terlepas dengan tiba-tiba. Pelepasan tenaga secara mengejut inilah yang menyebabkan gegaran kuat yang kita panggil gempa bumi. Dan kalau ia berlaku di dasar laut, ia boleh menolak air laut ke atas dan mencetuskan ombak tsunami yang sangat besar. Banyak juga yang kita dah lalui kan? Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian terakhir. Yang ini sangat penting. Anggap ia macam nota ringkas atau senarai semak untuk pastikan anda ingat semua istilah utama dari bab ni. Terutamanya untuk ulang kaji nanti. Ini dia senarainya. Cuba uji diri anda sekejap. Boleh tak anda terangkan setiap satu istilah ni guna ayat sendiri? Apa kata anda jeda sekejap video ni dan cuba buat? Kalau anda boleh jelaskan semuanya, tahniah. Maksudnya anda memang dah betul-betul faham bab ni. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kita tahu plet tektonik ni sentiasa bergerak walaupun sangat perlahan. Jadi, cuba bayangkan, 100 juta tahun dari sekarang, macam mana agaknya rupa peta dunia? Adakah benua-benua akan bercantum semula? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana belajar bersama saya hari ini. Kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang.